Raja Jalanan Malaysia kini kembali. Perodua Myvi 2025 kini hadir dengan teknologi pintar, reka bentuk segar dan ciri-ciri keselamatan yang dinaik taraf. Sama ada anda pemandu harian atau pembeli pertama, inilah kereta yang anda tunggu-tunggu. Hai semua, selamat datang ke Auto Touch Malaysia. Dalam video kali ini, kami akan kongsikan semua info lengkap mengenai perodua Myvi 2025, hatchback paling ikonik di Malaysia. Dari spesifikasi enjin hingga ciri keselamatan, pilihan warna dan teknologi terkini, semuanya kami rungkaikan dalam satu video. Perodua Myvi 2025 kekal sebagai antara hatchback paling popular di Malaysia kerana gabungan nilai mampu milik, praktikaliti dan ciri moden yang ditawarkan. Model terbaru ini hadir dengan 5 varian iaitu 1.3 LG tanpa perodua Smart Drive Assist (PSDA), 1.3 LG dengan PSDA, 1.5 LX, 1.5 LH dan 1.5 LAV sebagai varian tertinggi. PSDA yang tersedia dalam kebanyakan varian merangkumi ciri keselamatan seperti amaran pra-pelanggaran, brake pra-pelanggaran, kawalan salah tekan pedal, dan pencegahan tersasar lorong, menjadikannya pilihan utama bagi mereka yang mementingkan keselamatan. Di bahagian enjin, Myvi dikuasakan oleh enjin 1.3L atau 1.5L Dual VVTi. Enjin 1.3L menjana 94 kuasa kuda dan 121 Nm torque, manakala enjin 1.5L pula menghasilkan 102 kuasa kuda dan 136 Nm torque. Kedua-duanya digandingkan dengan transmisi CVT untuk pemanduan yang lebih lancar dan penjimatan bahan api yang lebih baik. Teknologi Eco Idle juga disertakan bagi menjimatkan penggunaan petrol semasa trafik perlahan atau berhenti sekejap. Dari segi dimensi, Myvi masih mengekalkan saiz yang kompak dan praktikal, panjang 3.895 mm, lebar 1.735 mm, tinggi 1.515 mm dengan jarak roda 2.500 mm. Ruang bak berkapasiti 277 liter dan tangki bahan api 36 liter cukup untuk perjalanan harian mahupun luar bandar. Dengan radius pusingan hanya 5.1 meter, Myvi sangat sesuai untuk pemanduan di bandar. Varian lebih tinggi hadir dengan ciri seperti kawalan jelajah adaptif, pemantauan titik buta, amaran trafik belakang, 6 beg udara, kawalan kestabilan kenderaan (VSC), dan bantuan mula mendaki. Myvi 2025 juga ditawarkan dalam pelbagai warna menarik seperti lava red, electric blue, granite grey, ivory white dan glittering silver. Pelan pembiayaan yang fleksibel turut disediakan oleh pengedar-pengedar tempatan. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak terlepas sebarang video terbaru dari kami. Komen di bawah, anda pilih Myvi 1.3 atau 1.5.